Kita tengok sejak Mamat Sabu jadi Menteri KPKM ni, beliau banyak kali turun di Kelantan walaupun tahu dah Kelantan ni negeri yang tak suka dengan parti Amanah yang Abang Mat rajui. Tapi Abang Mat turun, adakah dia berharap sangat Amanah take over Kelantan daripada PAS? Tak sama sekali. Abang Mat fikir, aku ada amanah sebagai menteri, aku bertanggungjawab kepada semua negeri, termasuklah negeri Kelantan. Sebab Kelantan juga ada sumbangan kepada negara, terutamanya Kerajaan Madani tidak pernah meminggirkan negeri ini. Kita naik taraf stesen pam Kemubu dan kasa bernilai 28 juta. InsyaAllah dengan siapnya pangan Kemubu dan sebagainya, pengairan akan dapat kita atasi sikit sebanyak. Kita harap dengan mekanasi dan nasihat dan cara yang baru, kita akan dapat meningkatkan hasil kita. Saya yakin dengan pelaksanaan rapi, pengurusan berasaskan data, Lapang Padi Kelantan akan melonjak ke tahap baru, akan menyumbang secara langsung kepada keterjaminan makanan negara.